Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Akbar Razali, wartawan cilik dari DHTV. DHTV. Kini saya berada di Majlis Penyerahan Tong Kitar Semula Tajaan Great Eastern Takaful 2026. Satu inisiatif bermakna dalam menyemai kesedaran cinta alam sekitar di kalangan murid sekolah. Majlis ini telah disempurnakan oleh Puan Rashidah Miur Ahmad Darwish, Ketua Pemasaran Great Eastern Takaful. Majlis Penyerahan Tong Kitar Semula Tajaan Great Eastern Takaful kepada Sekolah Kebangsaan Datuk Demang Husin sampai matlamat yang diharapkan. Pelestarian alam sekitar Wakil Great Eastern Takaful dengan tanggungjawab menggunakan sumber secara berjiwa sekolah. Untuk pengetahuan semua, penyerahan Tong Kitar Semula pada hari ini merupakan sangat aktif. Baik, SK Datuk Demang Husin telah berjaya mendapat tempat. Kejayaan ini membuktikan bahawa hari ini BNP Abdul Hamid, Guru Besar SK Datuk Demang Husin, masa panjang sangat pencinta alam. So, ini merupakan hari pertama pihak Great Eastern Takaful bekerjasama demi kelestarian alam sekitar. So, marilah kita terus mengamalkan gaya hidup sihat. yang kita naiki. Bersama saya ialah Puan Rashidah Miur Ahmad Darwish, Ketua Pemasaran Great Eastern Takaful. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Soalannya, mengapakah amalan kitar semula ini penting kepada generasi muda seperti kami dan apakah harapan pihak Puan kepada kami, murid SK Datuk Demang Husin dengan adanya Tong Kitar Semula yang disumbangkan ini? Silakan. Amalan kita semula ni sangat penting kepada generasi pemulih. Oleh itu adik-adik semua adalah the future. Ya, adik-adik semua kena teruskan usaha untuk memelihara alam sekitar. Tong Kitar Semula ni adalah fasiliti untuk semua orang pakai, ya, guru-guru, pelajar dan juga masyarakat untuk terus usahakan dan manfaatkan pelestarian alam, ya, dengan kitar semula untuk generasi-generasi kita akan datang. Terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Semoga sumbangan Tong Kitar Semula ini menjadi langkah awal dalam membentuk generasi murid yang lebih peka, bertanggungjawab dan cintakan alam sekitar. Saya Akbar Razali, wartawan DHTV. Sekian, terima kasih.